Main lampu pula. Assalamualaikum guys, apa yang baik di sini. So hari ni macam yang korang nampak dekat tangan aku ni, aku ada beli VR, okey. Yang VR aku beli ni adalah Meta Quest 3F. Dan apa yang aku nak buat dengan VR hari ni, aku nak prank semua ahli freestyle team. Aku nak prank tengok cerita seram guna VR. I'm so glad you came back to play with us. Today we have a new game. Wait, orang. Kepada korang yang tak tahu VR tu apa, VR tu kan macam spek mata yang korang boleh pakai. Dan bila korang pakai tu, korang rasa macam korang betul-betul berada dalam tempat tu. Kiranya macam dia buat lagi realistik. Alright guys, macam biasa jangan lupa like, share, subscribe dan tekan lonceng tu. Jom kita prank diorang guys. Okay kau nampak benda kat tangan aku ni, kau tahu apa? VR. Bukan VAR. VAR tu yang check offside. Ni nama dia VR. Aku baru je beli. Jadi benda ni best tau, dia boleh main game. Jadi aku nak kau main satu game ni sambil pakai ni. Saya pegang ni tak ada control. Tak ada. Wih, seram lah guys. Betul lah, siapa ni? Dia suruh pergi sana ke? Tak payah jalan kot. Dia suruh jalan ke? Hah? Kena pergi mana? Black Box TV presents Tales of Terror. Weh, ni game seram ni. Wih, kat mana ni? Wih, kita nak main game ni. Dia jalan ke? Tak payah. Tidur pula. Wih, kenapa hijau ni? Tu siapa? Main lampu pula. Buruk macam muka ni. Sana. Buruk siapa? Uish. Siapa tu? Oh dia. Okay guys, kita dah settle prank I. Jom kita prank orang yang seterusnya. Okay dia, you tahu tak dekat tangan I ni apa? VR. So I baru beli tadi. Jadi I nak you try. You main je game apa yang I bagi kat you ni. Kena dia baca-baca lah ni. Jalan pergi kat hijau tu ke?
Pergi kat hijau tu ke? Baik jalan. Oh. But I am none of these things. I am the caretaker, keeper. Tangan I. Cantiknya. See many things. Cantik lah. Possibilities, distance, the great beyond. Ada burung. Tales of terror. Tulisannya ke depan lah. Tulisannya mendekati, weh. Oh, weh. Tak boleh tengok esok aja. Undur sikit. Dia undur sikit. Tak suka. Hello. Sama tu. Janganlah. Kenapa sebelah? Tak suka. Wih, kat pantai, mandi sungai. Bagus. Mandi sungai. Kat mana ni? Dia tak perlu jalan dia. Dia tengok kan, tak suka lah. Akin tengok bersama dia. Awak. Tak mau. Weh, siapa tu? Weh, sana. Apa tu? Tak boleh tengok lah. Okey, weh. Tak boleh tengok kakak. Weh, dia dekat dengan kawan tu. Sekejap, I ikut dia. Tu patung. Tak lawa. Kenapa tengok macam tu? Nangis. Sabar. Tenang. Sabarlah. Jangan buka, jangan. Dia nak gimana tu? So macam mana? Best tak main ni? Seram tak? Seram. Seronok kan main benda ni? Seronok tapi nak game best. Seronok, takut juga, jerit juga tadi. Okey, kita dah prank dia. Jom kita prank orang seterusnya. Okey Kisha, dekat tangan abang ni ada benda yang paling favourite bagi Kisha, iaitu VR. Yes. Kisha pernah main VR kan sebelum ni? Pernah. Jadi abang nak Kisha main je apa yang abang bagi Kisha main. So Kisha, jap, abang record dulu. Weh. My name is Little Tony, and I want to be your friend. I'm so glad you came back to play with us. Today we have a new game. Weh, dia nak jadi kawan kita, dia kata. In this video, the first person is an all-forged Takut. and very special. Terkejut. You have one new voice Tingginya, kenapa kita tinggi sangat? Sunday, 1:03 p.m. Oh my god. Free. Kita kat mana ni? January 1990. Construction complete. Kita dekat tengah-tengah hutan, guys. Attraction. Wow. The night before the park was to open, the Kebakaran, guys. caught Wish. fire. What are you reporting? Okay, where are you? Tengok ni. Weh, ada orang. Weh, ada orang. Weh. So I'm gonna get there around sunset, so it'll be easy for you to get in. Park. Tak ni apa? Weh. Weh. Bapak besar weh. Weh. The California coaster. Weh. Ain't nothing
Macam mana Kak Isha? Seram tak? Seram gila. 100/100 hari. Sebenarnya abang prank Kak Isha je pakai benda ni. Kena prank pula guys. Selalu main game yang seronok-seronok kan. Tapi abang prank main yang seram untuk Isha. Okay. Tapi lepas ni orang lain pula yang akan pakai. Okay, jom kita prank orang seterusnya. Siapa Dafi. Ya, Dafi. Okay Dafi, cuba teka abang ada apa dekat tangan abang. VR, okay. Dan hari ni Dafi, abang ada challenge untuk kau. Kau kena main VR ni. Kau kena main je. Apa yang abang mainkan, kau main. Main je. Main je. Tak susah pun. Sombong amat. Jadi, jap. Abang record dulu. Woi. Wih, kat mana ni? Ada tangan aku tu. Ya, apa ni? Oh my god, you actually made it. You're halfway to the lighthouse. Uish. Anak saya dah. Woi, ada zombie. Kat mana ni? Woi, ada badut gila. Aduh, aku nak tengok tu. Aku nak tengok. No, you're wrong. You are barely Fremont. Siapa ni? Smoking is just a prison, a cage. Your cage is feeding off of you like Fremont is feeding Asal off dia? of the Wih. sun. Asal naik bodoh ni tiba-tiba? Uish. Wow. 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 Wih. Ni orang siapa ni? Oh. Bukan. Ini apa ni? Ada kubur bagai. Cepatlah habis. Lama ni nak habis. Weh. Nampak ada zombie. Ya Allah. Sekejap. Zombie tak kacau. Zombie tak kacau. Kamu macam mendekat. Weh. Apa ni? Weh. Dekat. Jump scare. Dah, bukan. Sekarang kita ada Sebi. Okay Sebi, dekat tangan I ni you tahu tak menatang apa ni? Virtual reality. VR, yes betul. Jadi hari ni I nak you pakai VR ni and I nak you tengok ada apa dekat dalam VR ni. Boleh. By the way tak seram pun. Tak seram. Tak ada apa-apa yang seram. I berani je bagi dia apa-apa. Dalam kereta seram. What's so hard to read? Oh, well, your name is Mary. Yeah, so pretty scary. I've never heard of Bloody Eric either. Nak pergi mana dalam kereta ni? Nak pergi mana ni sebenarnya? Oh, diorang tengah main challenge ni dalam toilet. Okay. I hate you, Bloody Mary. Okay guys, yang lelaki tak kena yang perempuan je. Masuk guys.
Tu ke dia punya jumpscare tu ke? Dah ke? Ya. Ayah ni prank dia orang untuk tengok cerita seram. Oh, okay. Tapi you seorang je yang tak berjaya nak prank hari ni. Dia silap sebab I memang suka tak cerita seram sorang-sorang. Alright guys, itu saja untuk video kali ni. Okay guys, macam mana prank abang guna VR kali ni? Tak berjaya. Berjaya. Tak berjaya. Berjaya. Abang berjaya prank semua orang kecuali Sebi je. Sebab Sebi tak takut apa-apa. Alright guys, itu saja untuk video kali ni. Macam biasa, jangan lupa like, share, subscribe dan tekan lonceng tu. Kita jumpa lagi next video. Bye bye.